Wanita berusia 29 tahun yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah di Subang U5 di sini pada Selasa lalu ditemukan selamat malam tadi. Nurul Syahira Anwar ditemukan di bawah jejantas berhampiran pusat berbelah yang terletak kira-kira 5 km dari rumahnya kira-kira 7 malam. Kabar gembira itu dikongsikan suaminya Muhammad Amin Muhammad Adi 45 tahun yang melahirkan kesyukuran dan berterima kasih kepada orang ramai yang membantu menghebahkan kehilangan wanita terbabit. Alhamdulillah, isteri sudah dijumpai selamat. Ketika ditemui, isteri seperti hilang arah dan tidak tahu nak ke mana walaupun lokasi dia berada terletak tidak jauh dari rumah. Isteri beritahu dia hanya menaiki kenderaan e-hailing dan berhenti di lokasi berkenaan. Namun dia tidak ingat apa yang berlaku sepanjang 3 hari di situ. Susulan penemuan itu, Muhammad Amin berkata polis sudah merakam keterangan isterinya sebelum membawanya pulang ke rumah. Sampai di rumah, isteri kelaparan kerana dia tidak makan sepanjang kehilangannya itu. Sekarang keadaan isteri semakin baik namun saya bercadang untuk membawanya mendapatkan rawatan alternatif.